60 tahun pengoperasian sejak tahun 1965. Hadirin yang dirahmati sekalian, majlis pada pagi ini akan diteruskan dengan ucapan perasmian. Majlis dengan penuh hormat dan takzimnya menjemput dan mempersilakan yang berbahagia yang dihormati Senator Datuk Seri Haji Salahuddin Saidin, pengurusi Majlis Agama Islam Selangor, untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan Halal Open Day 2025. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.